Hai, selamat datang. Pernah tak anda fikir pasal keadilan? Lebih spesifik lagi, keadilan dalam cara sesuatu tu diagihkan. Ini satu topik yang rasanya semua orang ada pendapat kan? Cuba fikir balik. Kenapa cara sesuatu benda dikongsi atau diagihkan tu selalunya rasa macam tak adil? Ini satu perasaan yang saya rasa kita semua pernah lalui. Tak kira dalam situasi apa pun. Dan perasaan tak puas hati inilah yang sebenarnya jadi titik tolak untuk kita kupas dengan lebih dalam lagi apa sebenarnya maksud kesaksamaan ni. Okey, jadi untuk faham semua ni, jom kita mulakan dengan idea terasnya dulu. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kesaksamaan? Ikut definisinya, kesaksamaan ni adalah satu prinsip untuk melayan orang lain secara sama rata. Ini betul-betul penting, terutamanya bila kita cakap pasal pengagihan sumber negara, macam barang, perkhidmatan dan juga peluang. Inilah asasnya. Tapi kan, kat sinilah ceritanya jadi menarik. Sebab ungkapan melayan orang lain secara sama rata ni bunyinya macam senang. Tapi sebenarnya tak semudah tu. Okey, jom kita bedah lagi dalam. Kunci untuk faham kerumitan ni sebenarnya terletak pada nombor ini, 3. Ya, ada 3 soalan asas yang perlu kita tanya untuk kita betul-betul faham apa-apa isu yang berkaitan dengan keadilan. Mari kita mulakan dengan dimensi yang pertama, iaitu si penerima. Soalan paling asas yang pertama, senang je. Siapa yang dapat benda tu? Soalan siapa ni, walaupun nampak mudah, ia paksa kita untuk fikir betul-betul. Siapa sebenarnya penerima yang kita target ni? Seorang individu je ke? Atau mungkin satu kumpulan spesifik macam warga emas atau para pelajar? Ataupun benda ni untuk semua orang? Nampak tak? Menentukan siapa penerimanya adalah langkah pertama yang paling kritikal. Okey, lepas kita dah tahu siapa, kita beralih pula ke dimensi kedua yang sama pentingnya, iaitu sumber. Soalan kedua kita, yang bunyinya simple tapi maksudnya dalam. Apa yang sedang diagihkan tu? Benda yang diagihkan ni atau apa tu boleh jadi macam-macam kan? Boleh jadi barangan, perkhidmatan ataupun pendapatan dan kekayaan. Ia juga boleh jadi akses kepada benda-benda penting macam rawatan kesihatan ataupun peluang-peluang macam pendidikan dan pekerjaan. Jadi jenis apa yang kita agihkan tu memang akan ubah terus cara kita bincang pasal keadilan. Dan sekarang, kita sampai ke bahagian ketiga dan yang terakhir, yang ini selalunya yang paling panas orang bincangkan, iaitu proses. Soalan ketiga dan terakhir dalam kerangka kita ialah bagaimana ia diagihkan. Dimensi bagaimana ni, ia adalah tentang mekanismenya, macam mana keputusan untuk agihan tu dibuat dan macam mana ia dijalankan. Soalan ini nak pastikan yang proses tu sendiri adil, telus dan saksama untuk semua orang yang terlibat. Baiklah, kita dah ada tiga dimensi ni. Sekarang, jom kita gabungkan semuanya dan gunakannya sebagai satu kanta analisis baharu untuk anda. Jadi, ingat 3 langkah mudah ni untuk dapat gambaran yang lebih jelas. Pertama, kenal pasti siapa. Kedua, tentukan apa. Dan ketiga, analisis bagaimana. Perkara utamanya kat sini, anda boleh guna kerangka ni untuk faham apa-apa je situasi dengan lebih baik. Dengan bertanya 3 soalan ni, siapa, apa dan bagaimana, kita sebenarnya boleh ubah satu perdebatan yang selalunya kusut dan emosional tentang keadilan kepada satu analisis yang lebih jelas dan tersusun. Inilah hebatnya bila ada satu kerangka yang ringkas tapi sangat membantu. Okey, sekarang soalan ni saya pulangkan kepada anda. Lepas dah ada 3 kanta, ni, siapa, apa dan bagaimana, agak-agak cara anda tengok isu-isu di sekeliling anda akan berubah tak? Cuba fikirkan.